Okey bang, ni sistem plan bonus ibispro.com. Okey. Ibis Pro ni dia dibagikan pada dua bahagian. Nombor satu, membership ataupun fast start. Sistem fast start ni saya akan gunakan sistem unilevel tajaan matahari 3 level. Jadi dia akan jadi macam ni. Fast start ni modal RM10. Okey, dia boleh taja matahari. Jadi taja unlimited. Okey. Okey, siap tajaan masuk, penaja akan dapat RM5. Okey. Lepas tu dia saya setkan untuk 3 level. Jadi level 1 adalah level tajaan. So level 2 ni akan dapat RM3 dan level 3 dapat RM2. Jadi total kat sini habis semua RM10. So dekat sini untuk program fast start ni memang 100% pay out. Okey. Settle dekat sini, member dia ada pilihan option boleh upgrade ke plan binary. Jadi kat sini plan binary kat sini saya buat secara basic punya plan binary, kiri dan kanan. Okey. Jadi you dia akan ambil plan binary, dia akan bayar duit paling kurang RM100 ataupun RM500 ataupun RM1K. Jadi kat sini perbezaan dia dengan modal 100, 500 dan 1K ni dia layak untuk dapat 4 level tajaan. Layak 500 4 level dan 1K dapat 5 level tajaan. Okey. Jadi kat sini yang ambil plan 100 dia akan dapatkan layak untuk maximum daily income, bonus taja, bonus unilevel dan bonus pay dekat plan binary saja. Yang bonus-bonus yang daripada fast start, taja dengan unilevel tak termasuk dalam daily income ataupun daily maximum income untuk binary, dia tak termasuk. Jadi dia akan kira taja, level dengan pay. Yang ni yang masuk untuk max daily income per day. Okey. So kat sini yang ambil 100 ni dia akan dapat RM300 sehari maksimum. Yang 500 dapat 500, yang 1K dapat 800. So ni dia punya max untuk daily income. Okey. Plan binary pula dia berjalan macam ni. Kiri kanan, contoh you ni dia taja seorang yang RM100. So dia akan dapat sini 100 point. So bonus taja untuk RM100 ni you akan dapat RM20. Okey. So bonus taja adalah 20% daripada modal. Jadi kat sini contoh you taja kan, satu lagi letak kanan, dia ambil modal 500. So dia kat sebelah kanan ada 500 point. So 500 point ni dia akan dapat bonus taja RM100. So yang 100 taja dapat RM20. Yang 500 dia dapat RM100 bonus taja. Jadi bila taja dua orang sini, bermakna you akan dapat bonus awal dia adalah bonus taja sebanyak RM120. Okay, bonus taja awal. Okey, bonus taja dia akan dapat secara real time. Okey. Jadi secara tak langsung jika you ni dia ada upline X, so X akan dapat bonus unilevel daripada
yang sini lah, level 1 untuk U ni. So dia akan dapat RM5. Bonus Unilever dekat binary adalah RM5. RM5 sampai maksimum 5 level. Jadi kat situ kalau dia ambil 100 ni, dia akan dapat sampai 4 level lah. RM5 sampai 4 level. Okay, jadi kat sini bila berlaku kiri kanan ni, dia akan kira bonus pair. Bonus pair ni dikira setiap hari pada jam 12 tengah malam, 12.01 ke atas, bermakna masuk hari baru. Jadi kat situ contoh buat penajaan, contoh 10 hari bulan, kemasukan 10 hari bulan. So bonus pair ni dia akan kira hari baru, esok dia 11 hari bulan. Jadi bonus pair ni. Jadi kalau menaja lebih pada hari ni banyak, jadi bonus pair dia tak termasuk lah dalam bonus daily dia. Jadi safe lah kat situ sebenarnya. Jadi kalau contoh bonus pair dia besok tu dah banyak, so dia boleh nampak lah berapa kiraan dia. Saya dah ada buat dalam page binary tree tu. Okay, jadi kat sini contoh bila 100 poin kiri, 500 poin kanan, dia akan bayar yang kecil. Jadi 100 poin 10% bermakna dia akan mendapat bonus pay kat sini RM10. So RM100, 100 poin dah dibayar, bermakna ada baki kat sini 400 poin. So sini akan jadi kosong lah. Okay, jadi kosong. 400 ni akan carry forward ke esok harinya, bermakna selepas buat kiraan pay bonus ni, poin lain dia tak flushing. Tentulah. So kebanyakan kalau MLM dia akan flushing. So yang ni dia tak ada flushing, dia carry forward. Mana kat sini dah ada baki 400 poin untuk carry forward. Contoh besoknya yang U ni dia menaja ataupun level 1 ni menaja. Contohlah U ni menaja, lagi contoh dua orang yang ambil 100-100. So sistem ni kita boleh susun sama ada kiri saja atau kanan saja yang white sebelah luar. Jadi contoh U taja 2 orang. Okay, dia taja satu kat sini, so dia taja lagi. So dia akan spill over lah kabarnya. Jadi kat sini AB dia ambil 100 poin, senang dia yang ni 100 poin, yang ni dia ambil 500 poin. Maksudnya RM100, RM500. So bonus taja dekat sini, U akan dapat sini, dia akan dapat bonus taja RM20 dan dia akan dapat bonus taja lagi ni RM100. Okey. Jadi untuk bonus pay pula dia akan jadi macam mana? So sini akan ada 400 poin. So kat sini total akan ada 600 poin. Okey, jadi kat sini sistem akan bayar 400 poin. So 400 poin ni dia akan dapat bonus pay sebanyak RM40. Bonus pay. Okay. So kat sini 400 poin, sebelah kiri akan ada baki 200 poin yang akan carry forward ke depan. Okay, jadi dalam sistem ni saya buat sistem dia boleh set kiri atau kanan kan. Jadi dia boleh tukar melalui sistem. So boleh set ke kanan pula. Kalau menaja lagi 2 orang letak sebelah kanan, ataupun yang kawan tadi ni menaja 100-100, bermakna 200 poin, mana dia boleh akan paykan dengan 200 poin yang sebelah kiri. So dapat RM20. So sistem macam tu je lah. So sistem tak ada flushing point, dia ada carry forward. Macam tu lah maksudnya. Okay. Jadi yang akan flushing maksudnya kat sini, contoh bila U ni dia tak join binary, contoh dia ambil package ni saja. Okay. Tapi downline dia masuk dulu. So yang pertama yang penaja sini dia akan hilang bonus taja, flushing lah. Okay. Jadi contoh bila dalam binary upline dia downline duduk dulu, bermakna sini downline, sini upline. Jadi benda ni boleh terbalik. Tapi dia akan kekalkan untuk bonus Unilever. Jadi contoh bila
yang downline ni dia menaja, bermakna yang upline ni akan dapat bonus Unilever. Macam mana dia bergerak. Sebab Unilever ni dia akan kira, dia akan follow yang fast start. Jadi yang penting fast start ni. Manager awal, dia akan susun. Jadi kelebihan dia, kita tarik orang RM10, benar kita dah lock dah untuk downline member yang mana masuk ke Banari nanti. Macam tu lah. So ni yang secara ringkas je lah. Nanti apa-apa boleh tanya saya lagi bang. Okey, pasal bonus. Okey, minima RM30. Ada duit wallet minima RM30 boleh withdraw. Jadi kat sini ada bonus taja daripada Banari, cukup minima boleh withdraw, ataupun boleh gunakan balik RM30 ni untuk activate member untuk fast start. Sebab saya dah buat satu pengaktifan untuk fast start. Jadi kalau abang ada prospek yang RM10, boleh tolak daripada balance wallet secara auto. Okey.